Settle. Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Ahad. Hari ni dah puasa yang ke berapa Ke-8 aku rasa kot. Hari ke-8. Aku rasa hari ke-8. Aku tak ingat. Dah tak kira dah. Aku hari ni macam batuk-batuk daripada pagi tadi. Tu tak sebab apa. Aku tak tahu. Aku rasa macam sebab aku ada asma tau. Jadi dia punya rasa ketat dekat dalam tu sama macam macam bila setiap kali nak kena asma. So aku duk risau macam takut kena asma. Aku ada asma daripada kecil saya. Tapi sebab dah terbiasa daripada kecil sesak nafas kan. Jadi bila dah besar tu kau dah macam dah terbiasa sesak nafas lah. Tapi faham tak? Dia punya ketat tu macam last time yang aku kena, waktu kena COVID itu memang teruk asma aku. Ni dah lama tak batuk macam ni. Kenapa lah? Aku rasa sebab ni kot. Tadi aku tukar pasir toilet budak-budak anak-anak. Lepas tu mungkin habuk pasir tu aku tersedut ke apa kot. Sebab aku goncang plastik pasir tu, aku nak habiskan dekat dalam plastik tu. So aku goncang. Bila goncang kan dia keluar dia punya apa orang cakap, habuk-habuk tu yang halus-halus tu keluar. Mungkin sebab tu aku tersedut. Lepas tu ketat dekat dalam dada, faham tak? Ni aku keluar jap sebab semalam aku tak keluar langsung. So hari ni aku macam nak kena keluar jap. Aku nak ambil angin jap. Aku takut duduk terperuk kat rumah lagi. Aku lagi fikir macam-macam. Lepas tu aku start batuk-batuk lagi. Takut lagi tak sihat kan. So aku keluar jap. Nak keluar gimana tak tahu. Tapi aku bawa je baju seluar gym semua untuk aku nak pergi gym. Tapi masalahnya aku lupa yang aku punya kasut gym. Mari aku tunjuk. Tapak dia tercabut tau. Dah lah aku dah basuh tangan. Tapak dia tercabut. Tapi aku dah pasang gam. Aku dah gam. So aku nak pasang balik dia punya tapak. Tapak dia dekat sini. So aku dah pergi gym. Sebelum ni pun macam sejak tapak kasut ni tercabut, aku pergi gym okey je sebab indoor pun kan. Sebab aku bukannya buat apa sangat pun. Treadmill. Lepas tu main machine je pun. Tak adalah perlukan benda-benda yang macam ekstrim sampai nak kena masuk dalam selut ke apa kan. Bukannya aku pergi hiking kan. Aku pergi hiking aku tak pakai kasut tu. Aku pergi hiking pakai ni. Pakai sandal je kan. So aku dah tampal. Sekarang ni kalau ikut instruction dekat botol gum tu kalau ikut instruction kat botol gum tu, kita kena biar dalam 10 ke 15 minit macam tu. Biar dia kering dulu. Alah dah dekat tangan. Aku dah basuh tadi. So kena biar dulu bagi dia kering. Dua-dua belah tempat lah. Maksudnya dekat tapak ni dengan dekat tapak yang dah tercabut tu yang aku nak tampal balik tu. Aku dah gum dua-dua belah. So kejap lagi kita tunggu dia punya gum kering. Lepas tu baru kita boleh tampalkan dua-dua tu. Gum ni macam cair macam tu. Aku kan gum dia macam gum kasut yang dalam tin tu tak, yang kuning sikit tu kan. Tak, ni yang cair. Aku beli kat Mr. DIY tu RM1 tau. Ni dia dah lekat kat tangan. Aduh. So sekarang kita tunggu benda tu kering dulu, baru kita boleh tampal. Dan aku buka tingkap kereta sebab kat dalam kereta ni kan jadi bau gam tu macam kuat kan. Aku takut jadi aku jadi macam orang isap gam. Kan orang isap gam kan. Tiba lagi lah lok lah. Bantal puasa. Tak pasal-pasal aku terbang tinggi lagi. Sebab apa? Macam orang isap gam. Ni aku stop je dekat area kat bawah rumah ni je. Aku dah turun dari parking. Lepas tu aku berdengak nak vlogging ni. Lepas tu lepas tu semalam aku tukar cadar. Tukar cadar lah. Aku tukar bantal lah. Ada bantal baru dah sampai. So kalau siapa nak beli, nanti korang boleh klik link dekat description. Ataupun kalau aku boleh letak link dekat tepi ni. Sekarang kan boleh letak link-link kat tepi ni kan. Kalau boleh letak kat situ, aku letak kat situ. Kalau tak boleh, nanti korang check dekat description. Aku ada letak link kat situ. Dan harga dia sangat murah. Bantal dia pun selesa. Semalam tidur nyenyak gila. Sampai macam rasa macam tak nak bangun sahur. Tapi bangun juga lah kan. Mana boleh aku tak bangun sahur. Aku ni kena makan sahur. Tapi kan kalau apa orang cakap terlewat tu, pernah agak macam hari tu aku terlewat. Aku makan kurma dah. Habis okey je kan. Dah tua-tua ni tak ada dah pun. Kau macam buat teruk sangat kan. Kau bukan budak-budak macam terlajak tak sahur sampai macam teruk ni tak boleh nak puasa. Kau umur berapa? 3 tahun. Kau dah umur dah kertu dah. Dah boleh handle setakat tak sempat nak sahur tu, tak ada masalah pun. Dah lah weh, jom kita drive jap. Aku tak tahu nak drive gimana, tapi kita drive dulu sebab kawasan rumah aku ni sekarang dah macam dah start gelap lah. Ada punya langit pun hopefully taklah gelap sangat. Tapi tak apa, sekejap lagi aku nak tempat Tashengo. Lepas tu kita pergi drive lah ke mana kejap. Ambil angin, sebab bosan kat rumah kan. Korang
Aduh, mesti suara aku tadi aku bercakap ni macam berdesing-desing sikit kan. Bukan berdesing apa, sebab aku lupa nak on mikrofon. So aku bercakap tadi aku terus pakai mikrofon yang ada kat kamera ni, which is bunyi dia tak adalah bagus sangat. Aku lupa nak on mikrofon dekat atas ni. Sebab tadi aku pasang tadi dia ni kot. Dia apa orang cakap, benda tu tertukar dia punya button tu kan. Dia terswitch ke tengah. Tengah tu maksudnya dia off lah. Aduh, ni sekarang aku dah on balik. Hopefully aku punya suara dah okey lah. Tadi bunyi suara tu dengar je lah bunyi suara aku. Cumanya dia macam bunyi environment tu kuat juga kan. Sebab at least kalau mikrofon ni dia memang dengar suara aku je kat depan ni. Aduh, itulah tak tengok betul-betul sebelum nak record. Nak salahkan siapa? Salahkan diri sendirilah kan. Sebab kita nak salahkan orang lain tak boleh. Takkan nak salahkan kau. Kau tak ada kat sini. So aku terpaksalah salahkan diri sendiri. Hujan gue sebab aku punya board tengah-tengah ni macam tiba basah. Tak weh. Kalau hujan wiper aku dah bergerak ni. Terus tak hujan je. Aku punya palang guard dekat rumah ni kan RFID kan, pakai RFID yang kita just tunjuk guard je tu kan. Tapi sebab aku punya tinted terlalu tebal sampai dia tak detect weh. Salah tu. Tapi tak apalah, aku tiap kali nak masuk, nak keluar aku berhenti je kat palang. Kadang dia detect tapi aku kena buka tingkap, macam aku kena angkat ke atas ni. Tapi satu kerja lah kan. So aku biar je lah. Weh apa pula tu kat atas jalan raya tu, nampak tu? Tu bersepah-sepah tu. Dari belakang dia tau benda tu. Aku punya trauma dah lah tak habis lagi. Trauma yang waktu kereta kena paku kemarin tu kan. Ni bila nampak benda kat atas jalan raya ni aku nervous balik ni. Kok ada paku ke skru ke benda-benda yang tak nampak kan. Tapi alhamdulillah tadi aku check aku punya pressure tayar pun masih okey lagi. Tak menyusut dia punya pressure. Maksudnya angin tak keluar. Aku rasa kita biar dulu lah beberapa hari. Kalau dia susut ke ataupun aku nampak ada perubahan dari segi tekanan udara di dalam tayar tu, baru aku pergi bengkel, pergi kedai tayar. Setakat ni macam tak ada apa berlaku lagi, kita biar dulu. Sebab kita pun nak berjimat cermat kan. Aku malas nak spend benda yang macam boleh tunggu kan. Benda boleh tunggu, kenapa kita nak buat segera kan. Gelap lain macam ni, makin gelap ni. Dia punya kegelapan tu macam makin menjadi-jadi. Kau nampak? Nampak? Tak nampak ke korang? Tadi kan aku nak pergi area Shah Alam. Lepas tu hujan lebat. So aku patah balik. Aku tak ada pergi Shah Alam. Aku pun pergilah gym. Dan kasut dah macam lekat sikit lah. Ni aku dah tampal. So macam tapi macam tak tahulah dia tahan ke tak, aku tak sure. Tapi takat ni tapak dia lekat. Okey lah. Lekat kot. Kalau tak lekat nanti kita cabut dia balik. Lepas tu nanti kita tampal balik. Tapi setakat ni okey lah. Aku pergi gym sekejap ikut dalam sejam ke 2 jam ke. Sebelum berbuka nanti kita balik. Sekejap. Aku pakai sarung kat kasut tu sebab aku nak test tengok dia melekat ke tak. Dah aku nak tukar kasut sekejap. Lepas tu sekejap lagi aku turun pergi gym sekejap. Lepas tu aku nak cerita ni pasal situasi yang sedikit apa orang cakap, sukar lah, mencabar untuk aku bila bulan Ramadan. Memang setiap tahun macam tu pun ni. Tapi tak adalah kata benda tu menyusahkan yang sampai macam mengganggu apa semua, tak adalah sampai macam tu. Tapi sedikit sebanyak benda tu macam setiap kali Ramadan je benda tu akan berlaku. Kalau tahu apa, sekejap lagi aku share. Lepas aku serta kat gym lagi sekejap je. Muka pun dah bulat balik lah. Nampak? Dah macam bola bowling. Bulat. Nampak? Bawah ni ada apa ni? Lemak. Oh ni lemak. Nampak? Ni. Tengok nanti kita pergi tarik benang. Kita buat macam ni. Tarik benang. Okay, dah pukul 6.35. So kita boleh lah mandi-mandi. Lepas tu kita caw. Sebab nak balik ke puasa. Dah lewat weh. Hai korang. Sekarang dah pukul berapa dah? 6.43. So kita drive balik. So sambil tu sekejap lagi kita borak dalam perjalanan. Aku tak tahu lah jam ke tak. Tak jam sebab tu Ahad memang tak jam pun. Kalau dari sini, kalau saat boy dia suluh muka aku macam spotlight tu. Thank you lah bagi lighting. Sebab lighting tak cukup. So kita drive turun dari sini balik ke rumah. Kalau tak jam dalam 10 minit 5 minit 10 minit dah sampai lah. Tapi kalau jam aku tak tahulah. Harap-harap kita sempat sampai sebelum buka puasa.
Hai korang. Okay, hari ni hari lain dah pun sebenarnya. Dah the next day. Tak, aku pergi kat Putra Heights tadi. Aku nak pergi event. Aku nak ambil naik train je pun. Lepas tu aku sampai kat situ, tak ada orang dekat kaunter sebab aku nak top up aku punya My50. So tak ada orang dekat kaunter tu. Dia cakap, dia tulis situ pergi toilet kot. Lepas tu dia tulis juga kat situ, semua transaksi touch and go apa benda semua tak boleh dilakukan pada hari ini. Maksudnya ada isu apa aku tak tahu. Tak apalah, kalau dah macam banyak hal sangat, aku drive je lah. So sekarang aku ke kereta balik. Lepas tu aku ambil kereta, aku nak drive ke event ke KL. Aku tadi malas nak drive sebab apa orang cakap, yelah bulan-bulan puasa macam ni, kalau ada driver lagi senang kan. Ada driver tu maksudnya driver train lah. Operator train. Lepas tu apa orang cakap, jimat sikit sebab dekat event aku kejap lagi dekat JW Marriott tau. Situ punya parking macam kau tahulah berapa ringgit kan. So aku dah fikir juga, banyak kos dekat parking dah lagi. Parking tu kita boleh makan 2-3 kali kan. Boleh berbuka puasa 2-3 hari. Parking kat situ mahal weh. Lepas tu aku duk fikir, kalau mungkin kalau tak nak parking kat JW Marriott, aku boleh parking dekat Pavilion. Pavilion pun satu apa orang cakap, kalau masuk time-time macam ni sebelum pukul 6 petang memang RM30 lah kau keluar kejap lagi kan. Tapi itulah buat sana aku, aduh tak apa-apa. Jadi kita try cari kat mana area parking. Kalau tak ada terpaksa lah parkingnya kan. Hai, event aku pukul 4. Sekarang pukul 3.24. Aku nak tunggu orang tu pergi jamban. Tak tahulah dia berak berapa lama pula kan. Aku takut lagi dia apa orang cakap, yelah mana dia tahu berak makan waktu sahur tu terlebih makan benda-benda masam ke, kita tak tahu kan. Dah ambil masa nak berak lama. Takkan aku nak tunggu lagi. Sebab tadi pun dah pukul 3 suku. Event aku pukul 4. Train ke situ pun akan ambil masa dalam sejam. So aku macam tak apalah, aku drive je lah. Malah drive ni nak masuk ke tengah-tengah bandaraya kan. Kota Metropolitan pada hari Isnin. Tapi kalau jam tak apa, sebab aku ada masa lagi lebih kurang. Alah, pukul 4 tak adanya event tu, start pukul 4. Mesti lagi registration lah, apa benda lah kan. Last pukul 5 start yang tu kan. Selalunya macam tu lah. Event-event ni sampai kita dah boleh hidu dah diorang punya taktik ni. So semalam aku record video. Lepas tu aku balik rumah kelang kabut untuk nak berbuka puasa apa semua. Sebab aku tak solat asar lagi petang semalam tu pun. So memang kelang kabut sikit lah. Balik rumah, sempat solat asar kat rumah. Lepas tu buka puasa, bla 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 bla. Lepas tu aku lupa nak record. Sambung. Tak, aku nak share sikit pasal apa orang cakap. Semalam aku dah cakap beberapa benda yang memang setiap kali Ramadan akan berlaku dekat aku. Iaitu bunyi drum. Dia adalah aku punya waktu, apa orang cakap, waktu jadual tidur aku yang membuatkan aku akan lemau, faham tak? Dia macam apa kamera ni, korang tengok je lah. Teringit sikit apalah. Okay, dia macam ni. Memang tak elok pun kalau tidur lama sangat ke apa kan. Dia akan membuatkan kau jadi macam lemau gila, betul lah. Tapi sebab bulan puasa kan, aku jenis yang macam memang bangun sahur. Memang dari kecil lagi aku sudah dididik oleh mak aku untuk bangun sahur. Sebab aku punya sahur tu bukannya makan yang macam apa orang cakap, orang lain kan macam makan munch-munch sikit-sikit tu kan. Aku punya makan adalah macam makan tengah hari. Jadi memang aku dah terbiasa dari kecil aku akan bangun sahur. Jadi mungkin aku akan tidur, lepas tu aku akan bangun. Lepas tu lepas subuh tu, masalahnya aku akan tidur balik tau. Bila tidur balik, aku akan terlajak sampai kau-kau punya tau. Dia bukan terlajak yang level-level biasa-biasa tau. Dia level-level macam Allahu Akbar. Kan. Dia macam buka mata pukul 10.30. Allah, memang menggelupur lah cerita dia kan. Benda tu memang berlaku setiap kali Ramadan. Dan tak adalah benda tu aku cakap macam apa orang cakap, menyusahkan ke apa ke. Jangan menyusahkan. Dia sebenarnya boleh je kalau aku nak stay bangun waktu lepas subuh tu, tak tidur. Cumanya lepas tu aku akan mengantuk gila-gila punya, sampai menguap sampai aku migraine. Contohnya hari apa hari yang aku pergi court tu. Aku tengok hari apa aku ikut pagi tu aku ada kes cerai kat court. So memang pagi-pagi aku memang tak boleh nak tidur lah. Kalau aku tidur memang aku terlajak. Sebab aku court punya kes tu pukul 10.
bukanlah kes pembicaraan pun, sebutan kedua lah, sebutan kedua. So pukul 10 kena ada kat court. So memang pukul 9, 8.30 tu aku dah gerak dari rumah. So kalau aku tidur lepas subuh tu, kau rasa kau akan bangun pukul berapa? So memang aku tak tidur, stay sampailah aku gerak pergi court, bla 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 bla. Habis settle kerja semua, aku dah macam menguap gila-gila. Kau faham tak? Aku sampai micro sleep. Aku macam sikit lagi nyawa aku macam hampir melayang di lebuh raya. Dek kerana jadual tidur aku macam dah lari sikit bulan puasa kan. Tapi tu orang cakap sebenarnya bulan puasa ni macam kau tidur banyak sangat pun tak elok juga kan. Bukan bulan puasa je, bulan lain pun kau kena tidur cukup, tapi tak boleh berlebihan kan. Tapi itulah sebab macam kita ni bukanlah apa orang cakap level-level Nabi kan. Tapi kalau boleh ikut sunnah Nabi untuk buat semua benda yang berpada-pada tu, baguslah, alhamdulillah lah. Tapi itulah orang cakap, sebagai manusia yang normal, ditambah pula dengan apa orang cakap, dah biasa tidur kan. Jadi bila kau ada time yang kau bangun, lepas tu kau tidur balik tu, memang akan terlajak level lain lah. Tapi okey lah, alhamdulillah lah, sebab bangun tu at least dapat sambung buat kerja, terus buat kerja lah apa semua kan. Tak adalah orang cakap macam terganggu semua benda apa semua kan. Lepas tu event pula kalau dalam bulan puasa ni kebanyakannya petang-petang kan. Petang buka puasa, okey lah, tak adalah macam aku terlewat pergi event ke apa. Tapi macam tu lah, aku bangun, aku terus akan start buat kerja lah. Sebab aku takut nanti kalau duk melepet lagi, boleh sampai ke petang boleh tidur Sebab tu kalau hari cuti, macam semalam Sabtu Ahad kan, kalau boleh aku memang tak nak keluar mana, sebab aku nak duduk je kat rumah. Duduk kat rumah sebab aku macam nak balas dendam balik, nak cover balik aku punya tidur yang tak cukup, semua benda tu tau. Jadi macam semalam tu pun aku keluar juga sebab aku dah macam lemau sangat duduk rumah lama. So aku keluar, aku pergi gym kan. Okay lah, pergi gym, dapat dah workout, keluar peluh sikit kan. Lepas tu balik buka puasa. Alhamdulillah weh, jalan tak jam. Lebuh Raya Elite tak jam. Tapi jangan jinx apa-apa, sebab aku takut kejap lagi jangan cakap apa-apa. So kita biar je, biar ia berlalu, follow the flow. Sebab lagi masuk dekat highway Seafield ni, aku tak tahulah jam banyak kereta ke tak. So jadi kita carilah kat mana-mana tempat parking. Aku tak tahu parking kat mana lagi, sama naik lah pavilion tu pun. So aku park dekat Lauyat. Kita jalan sikit lah, tak jauh gila pun. Sampai mana? Haus. Terus haus. Macam ni. Salah lift air. Lagu okey, tapi lagu Indonesia itu. Lagu Aslan Husin tu. Lagu Aslan Husin, macam mana lagu dia? Aslan Husin. Selamat Hari Lebaran. Okey. Minal aidin wal faizin. Okey. Tapi itu lagu Indonesia. Okey, lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Ni lagi satu. Mari kita tepuk tangan. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Habis aku kau tak nak Semai-semai. Ozzy mempersoal. So ini kita buka puasa dekat Putrajaya, dekat ICT. Jadi baru kita berbuka puasa sebab sekarang awal lagi. Sekarang baru belum pukul 7 je. Dia dah dekat pukul 7 lah. Dia belum tuang. Dia macam ni. Sama je. Tu, apa tu? Apa? Itulah. Apa?
berbuka puasa. Kita ada ayam dan juga tiram. Ini kan tiram lah. Okay, tadi staff dia datang bagi voucher, bagi envelope kat orang sedih. Tapi dalam envelope tu, sekejap. Okay. So dia bagi ni, dia kata dalam ni ada voucher. So bila kita buka, dia macam, ha? Voucher tak ada pun, so kita panggil. Voucher ni, dia kena letak terbalik macam ni. Baru nampak warna. Kau nampak warna, so sebab logiknya, kalau kita buka, kita akan buka macam ni lah, nampak lah. Tapi masalah itu bukan sahaja dihadapi oleh meja kami, bahkan Ya, dekat a few meja pun sama. Dia siap panggil lagi pekerja dia. What you say just now? Voucher? No, voucher inside. Rupanya. orang biasa macam, what is this? What is this tau? Dia petikan. Orang biasa tetap. Dia siap ajar orang tu. Ya, kita kena ajar. Sebab pastinya bukan I seorang dia akan tanya. Orang lain pun akan tanya. So bermaksud I tak salah. Tak salah. Tapi teh tarik dia sedap. Sedap gila teh tarik dia. Ya, so kalau korang nak berbuka puasa untuk menu-menu yang lain yang sedap dan berpatutan, pergi dekat Ombak Kitchen. Ada banyak cawangan dia. Kalau korang nak ambil yang dia ada 3 set. Betul. Yang 79, 99 dengan 129. Yang kita orang punya tadi 79. Tu pun macam nak muntah. Banyak. Dia macam boleh untuk 4 orang. Baik. Dia macam 4 orang makan boleh. 4 orang makan boleh lagi dia. Kenyang gila. Tapi minimum 2 orang. Untuk yang RM79 yang kita orang punya tu. Beza dia sikit je. RM79 tu tak ada Ada tak ada ketam. Kalau yang paling mahal tu 129 tu ada lobster. Tapi macam tak payah untuk buka puasa tu, tak payahlah. Kau pun suka makan 9 tu dah berbaloi. Dah berbaloi ya. Tak habis. Tak habis. Tu pun kita orang tak habis. Tinggal banyak tadi. Sekarang kita baru nak pergi solat maghrib. Dah 8.20. Satu ada Dubai coklat ni. KitKat. Lepas tu ada kunafa pistachio. Dia punya kenyang sampai bloated mampus. Namun begitu itu tidak menghalang untuk terus mencari kopi pula. Tu bawah dekat tak ada tu bawah dekat level tadi juga sebenarnya. Tu dekat dalam mall. Kat IST Mall. IST Mall ni dia kalau kau nak cukupkan kau punya 10,000 step sehari, kau boleh datang sini. So confirm kau punya 10,000 step akan cukup. Kalau kau pusing dekat atas turun bawah, naik atas balik tu semua memang cukup. InsyaAllah cukup. Sebab apa? Sebab kau tahu kan saiz ni IST Mall ni besar mana. Tapi sini senang dekat dengan rumah tu yang perlu boleh selalu datang kat sini. Sebab dari rumah RM15 je. Dan tak perlu nak masuk ke tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur. Cantiknya. Tian? EV lah. Volvo EX30. Nampak tak? Ni namanya vlogger malas. Telefon. Aku nak cari laluan untuk nak keluar pergi ke kereta. Aku dah bayar parking lah. So kita kena keluar cepat-cepat. 10 minit je. Kalau tak, kita kena bayar lagi sekali. Hai korang, okay, aku dah sampai rumah. Hari ni kita punya video pun low quality. Tapi tak apa, korang tengok je. Low quality pun janji ada video. Aku tak bawa kamera ni. Bukan sebab apa. Sebab macam tadi hujan lebat satu. Lepas tu aku nak masuk dalam mall. Masuk dalam mall kita tak boleh nak bawa kamera yang kamera yang bentuk kamera, faham? Sekejap lagi kau kena main kejar-kejar dengan security guard pula kan. Lepas tu aku tadi kan nak buka puasa semua. So aku malas nak bawa bag ke, nak bawa apa, nak jinjit bag ke apa. Sebab lagi nak kena bawa tripod, nak kena bawa mikrofon apa semua kan. So aku macam tak apa, kita vlog pakai phone je. So aku boleh edit dekat phone juga. So mungkin aku boleh upload cepat sikit video ni kalau aku nak upload. Kan. Sekarang aku dah sampai rumah, kenyang nak mampus, banyak gila makan. Kau bayangkan portion tu aku rasa portion untuk 4 orang. Tapi sebab kita orang 2 orang, banyak gila makan. Tapi sebab dia tulis kat situ minimum 2 orang tau untuk package
yang yalah 75 tu minimum 2 orang, tapi RM75 per pax. So maksudnya portion tu mungkin boleh untuk 2 orang lah, tapi bulan puasa kan, buffet pula. Buffet pun tak adalah buffet besar kan, buffet kuih, buah-buah, kek, lepas tu ada nasi goreng, ada spaghetti, ada apa lagi tadi macam salad tu semua. Lepas tu ada kuih, kuih kita cakap dia. Lepas tu ada apa lagi, seafood yang dia macam buat salad, seafood salad tu kan. So memang tak adalah aku ambil semua pun sebab macam kenyang nak mampus. Ni sampai tak boleh nak tunduk. Perut aku berlipat, kau tahu tak ni? Lipatan level lain dah ni. Dia bukan lipatan yang biasa ni. Aku nak naik rumah. Ya Allah, mengah, kenyang sangat. Sekarang pukul apa dah? Sekarang dah pukul 22.11. 22.11. So sekejap lagi aku naik atas. Lepas tu aku nak solat isyak. Tak solat isyak lagi tadi. Solat maghrib. Tapi isyak tak solat lagi. So kita solat isyak. Lepas tu mandi. Lepas tu rehat. Lepas tu kalau rajin kau edit video ni. Dah lah cakap ni lah aku mengah, tak boleh nak cakap apa dah. Terlalu mengah, terlalu kenyang. Thank you so much korang tengok pada awal sampai habis. Yang korang yang sudi tengok video-video aku kat channel ni, thank you so much. Thank you, selamat datang yang baru masuk. Yang baru masuk ke channel ni, yang baru subscribe, selamat datang. Nama aku Afil. Selamat berkenalan, salam sikit. Lepas tu yang belum subscribe, kalau korang rajin, korang subscribe kat sini. Memberikan semangat untuk aku record lebih banyak vlog. Tak tahulah aku apa pun cakap. Ni vlog yang ke berapa dah? 30 berapa aku tak ingat lah. Dah cukup. Sekejap lagi korang jangan lupa tengok 2 video sebelah kanan korang. Nanti kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.